Kita manusia macam ni lah. Kadang-kadang muda, kadang-kadang tu tua. Silat-silat minggu depan jadi muda balik. Dulu ni masa muda-muda jahat. Korang sendiri pun tahu lah kan. Bawa Mila lari ikut kandang kambing ni. Pi kelabi ni dia menari. Hello miss, hello miss. Orang semua lari habis tepi. Ingatkan sempoi sangat Pak Kasim menari. Rupanya tek kambing penuh kat tapak kasut. Yang tu tak apa lagi. Bergaduh pukul orang ni. Pukul orang ni. Last kali lepas pukul Pak Kasim. Seminggu tu telah ubat kekek cak setiap sak sengaja ni. Dah ni dah tua macam ni lah. Buat apa semua tak kena. Kok nu tak kena. Kok ni tak kena. Dulu ni badan ketui-ketui. Dah ni kendong habis. Misal je stil hitam trademark. Dulu ni masa muda. Tuk bunyi pon-pon. Mila gelak ki-ki-ki. Lah ni kat bunyi put-put. Mila marah. Awak apa tak kentut macam muda-muda dulu. Amboi penat diri lah no. Pak Kasim duduk sat boleh kot lah. Amboi. Ha lega ah. Minta maaf no kaki di depan. Masa muda-muda tak belajar meto jadi kau ajar. Aduh, nak cerita banyak-banyak apa Pak Kasim ni kau boleh sangat. Ada penyakit. Mana nak Pak Kasim ingat kena balik ni. Johan, Zizan, ambil abah mah. Ya Allah. Ya abah, okey abah. Ya Allah sama. Allah. Pak. Sebelum Allah. Allah Pak. Allah, Pak. Sebelum tu, Berat dosa Pak. Ya Allah. sebelum tu Zan, kita punya anak beranak teriak mak. 1, 2, 3. Puan. Bunyi kantut teriak mak apa? Abang Ni, Bok, ni sini abah nak abang abang ni. Ha. Kalau abah tak datang balik, kasut ni Johan ambil No, ya abah, ya abah. Dekat Zizan abah tak boleh bagi apa. Kenapa Pak? Hidung Zizan besar pada hidung abah. Pak aku ajar Pak. Silakan abang. Okey, silakan abang Bok. Bang mengucap dulu bang. Siapa yang tak tengok iklan daripada minggu pertama, dia orang tak tahu bahawa saya tengok iklan ni bukan saya ketawa untuk sekarang je tu sebenarnya. Saya ketawa daripada minggu pertama, minggu kedua saya sambung saya punya ketawa tu. Pasal kalau siapa tak tengok iklan daripada minggu pertama, dia akan miss satu program besar dalam dunia dia panggil Abang Kasim The Series. Saya rasa lepas ni kalau idea iklan masih besar dan masih banyak idea tu, kalau Abang Kasim ni dilanjutkan dia keluar air pula mataku. Kalau dilanjutkan saya rasa memang Abang Kasim akan jadi realiti. Ada satu program daripada muda sampai ketua. Tahniahlah Kasim. Okey, bagaimana pula dengan Abang Din? Kau jangan suka sangat. Abang Din tu tengok muka dia, ketatnya tu. Silakan bang. Bob, kau ni macam Aznel, cakap sikit menangis. Ni, saya nak bercakap dengan penonton di luar sana, dengan pengundi-pengundi. Ini penting Kalau nak buat persembahan ringkas, ini persembahan ringkas yang menarik. Jadi tolong undi iklan. Itu saja. Itu saja. Silakan abang Apri. Idlan memang persembahan awak hari ni terbaik lah. Memang terbaik pasal dia kita nampak evolusi Abang Kasim ni kan. Daripada dia evolusi drift Abang Kasim ni. Daripada motosikal sampai ke lah
bawa tongkat pun masih lagi Abang Kasim maintain dan kelakar dia pun maintain. Bagus, cuma ada beberapa minggu lagi Abang Kasim. Abang masih kena perah lagi idea. Tapi saya rasa Abang Kasim akan sampai ke penghujung Raja Lawak ni, saya rasa. Okey, jadi sekiranya anda berminat dengan iklan, type lawak iklan dan hantar ke 32999 untuk undian puka. Type lawak 35 atau 10 diikuti dengan iklan dan hantar ke 32999. Dan untuk 20 undian type lawak 20 diikuti dengan nama iklan dan hantar ke 32999. Okey, kepada anda di rumah, teruskan mengundi pasal apa. Sekembalinya kita sekejap nanti undian akan ditutup. Jadi teruskan mengundi. Kita rehat seketika. Kita jumpa selepas ini. Ya, selamat kembali kita. Kalau tadi kita dah saksikan kesemua peserta telah membuat persembahan. Ya, jadi sekarang diumumkan bahawasanya undian telah pun ditutup. Tak maaf lah. Sekiranya anda mengundi, undian anda akan dibawa ke minggu hadapan. Alright, jadi apa kata kita imbas ke semua persembahan para peserta pada minggu ini. Ya, silakan. Kita saksikan. Oh yalah 2010 kan ni? Yes. Yalah ingat lagi dulu 2010 orang semua panggil bro. Ya. Sekarang tak lagi. Oh. Panggil nyek. Betul. Alah dah panggil bro panggil monyet kat senang. Den ni dijadikan pen. Kalau pen drive ko, pen marker ko, tak apa lagi. Ada kau batuk rupa handsome macam ni dijadikan pampers? Walau apapun, pergilah. Pergilah ke sekolah. Sebab orang yang pergi sekolah itu student. Orang yang tidak pergi sekolah itu stupid. Lepas tu Tok Kahwin. Tok Kahwin dah kahwin tu malam-malam gaduh lah. Biasalah orang ada black belt kan. Malam-malam. Lepas tu dia panggil Tok makan. Macam mana? Abang makan. Aku bangga aku jadi penganggur. Jadi kalau kau bangga jadi penganggur, kenapa kau cari kerja? Aku dah suka awek ni. Oh, awek. Comel. Tapi mau tunggu dah habis belajar tu lama betul. Orangnya macam mana? Orang dia cantik. Anak emak lah katakan. Oh, belajar di mana? Taska. Ya Allah. Zaman dulu orang panggil ayam bapak, tuan hamba. Ayam bapak. Ya, tuan hamba. Tapi sekarang tak panggil ayam bapak dah. Panggil apa? Bapak ayam. Sedap ke bapak ayam? Hamba tak pernah rasa bapak ayam. Anak ayam pernah. Anak ayam tak sedap tuan hamba. Mak ayam sedap. Ya ke? Kau pernah kena PJJ tak? Pelempang jarak jauh. Tu mamu. Habis tu penendang jarak jauh. Dulu ni masa orang muda-muda jahat. Korang sendiri pun tahu lah kan. Bawa Mila lari ikut kandang kambing ni. Pi ke labi ni dia menari. Hello miss, hello miss. Selamat tinggal. Itu dia ke semua wajah-wajah peserta yang telah membuat persembahan dengan bertukus lumus, mencari idea-idea baru, idea-idea yang bernas. Lihat wajah-wajah mereka. Selamat tinggal. Jadi tugas anda iaitu mengundi mereka. Adakah anda sudah lakukan tugas itu dengan Hei. Kau cakap Apa kau cakap? Jadi selamat tinggal. Aku pula ikut. Jadi kita akan memanggil ataupun mengumumkan peserta yang dapat undian. Tinggal. Oh, sambung. Konti. Peserta yang dapat 3 peserta. 3 peserta. Ambil satu je. Kami akan mengumumkan 3 peserta yang mendapat undian terendah. Peserta yang dulu lain, kini lain. Kita boleh ucapkan selamat tinggal. Selamat tinggal. Sekiranya beliau tersingkir. Oh, tak ada banyak Belum lah. lagi. Jadi kita persilakan Caca untuk naik ke pentas. Selamat tinggal. Selamat tinggal.
Kita ada 2 lagi peserta yang belum kami umumkan untuk naik ke pentas. Seterusnya Selamat